Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Oleh kerana semangat Ramadan dan Syawal masih ada, saya ucap selamat Hari Raya Aidilfitri pada semua. Sebab tu hari ini saya pakai songkok raya. Dan saya ucap terima kasih kepada semua yang dapat hadir. Sempena semangat Ramadan yang mengajak kita bertakwa, begitu juga dengan semangat Syawal yang mengajak kita bersyukur. Takwa termasuk dalam berkerajaan, dalam governance, dalam pengurusan dan dalam kepimpinan. Saya mohon izin untuk bacakan satu ayat Al-Quran, ayat 188 surah Al-Baqarah. Kenapa saya pilih ayat ini? Ialah kerana ayat ini immediately datang selepas ayat-ayat berkenaan dengan bulan Ramadan dan puasa. Ayat Ramadan bermula pada ayat 183 surah Al-Baqarah. 184 masih tentang Ramadan. 185, 186 Sa'alaka ibadi tentang doa. 187, 188 adalah ayat ini, ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ism. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sesiapa di kalangan kamu memakan harta sesama kamu, iaitu harta kamu sendiri, secara salah, secara yang berdosa. Waktu dulu ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas, dan kamu menyuap ataupun merasuah hukam untuk membolehkan kamu memakan sebahagian harta rakyat, harta manusia, amwalin nas bil ism, dengan cara yang salah. Kalau dalam mahkamah, hukam itu adalah para hakim, ya. Kalau dalam kerajaan, hukam itu adalah Perdana Menteri dan Kabinet ataupun Menteri Besar dan Esko. Kalau dalam agama, hukam itu adalah ulama-ulama yang mempunyai otoriti mengeluarkan fatwa. Oleh kerana itu, tajuk kita pada hari ini ialah tentang isu governance, khususnya mengenai dengan gereja. Dan saya tujukan persoalan-persoalan ini khusus kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan kepada Mr. Tang Climate Protectors, ya. Dan juga kemudian adalah Board Advisor kam CEO kepada Ecobit. Yang pertama adalah kepada Kerajaan Kelantan berkenaan dengan kelulusan 1 juta ekar 96,000 hektar hutan simpan negeri Kelantan yang kita masih tak tahu, ya, hutan simpan mana yang dikeluarkan, kepada Climate Protectors yang ditandatangani pada 9 hari bulan Januari tahun 2017. Pada asasnya, offset carbon ataupun perniagaan karbon untuk melindungi hutan adalah konsep yang baik, ya, konsep yang menyebabkan orang ramai menaruh perasaan yang positif, yang menunjukkan bahawa sesuatu pihak concern dengan pemeliharaan alam sekitar, yang menunjukkan seakan-akan Kelantan begitu prihatin terhadap kehijauan dan juga alam semula jadi. Tetapi dari segi governance, kita kena menyelidiki sama ada transaction ini adalah genuine ataupun benar, transaction ini adalah prudent ataupun terbaik, dan transaction ini adalah memenuhi syarat-syarat. Oleh kerana itu, persoalan yang saya nak ajukan pada Menteri Besar adalah yang pertama, kelayakan syarikat ini, ya. Apa kelayakan syarikat ini dipilih? Dari segi kekuatan keuangan, dari segi pengalaman berkenaan dengan pemeliharaan alam sekitar, dari segi kepakaran yang mereka miliki, dari segi
kekukuhan syarikat. Semakan kami menunjukkan bahawa syarikat ini pada tahun 2015 mengalami kerugian, ya, walaupun tidak banyak, ya, sebanyak RM1,700, ya, dan mempunyai 4 anggota pemegang saham, ya. 3 pemegang saham daripada Kelantan kecuali Encik Tang, ya. Encik Tang yang Tang Tu Siah, ya, yang juga adalah CEO kepada syarikat ini. Seorang daripada pemegang saham ini adalah beralamat di dalam Dun Pasir Pekan, ya. Kebetulan Dun yang sama dengan Dun Menteri Besar, ya. Seorang perempuan berusia lebih kurang 28 tahun. Dan yang lain adalah bekas pemain bola sepak negeri Kelantan. Dan berdasarkan website Climate Protectors, mereka mempunyai kepakaran dalam renewable energy, kepakaran dalam solar energy, kepakaran dalam bidang penjanaan electricity hydro, dan juga pemeliharaan yang berhormat Dr. Hatta, pemeliharaan hutan, ya. Jadi saya berharap Menteri Besar ataupun Mr. Tang sendiri mengemukakan pengalaman mereka, ya. Di manakah projek-projek yang telah mereka laksanakan dan berjaya. Dan syarikat ini untuk makluman ditubuhkan ataupun dijadikan sebagai Climate Protectors pada tahun 2015. Jadi kenapakah syarikat ini dipilih? Saya telah bentangkan pemegang sahamnya kelihatan seakan-akan tidak ada pengalaman, background, kepakaran Dun Pasir Pekan, Menteri Besar. Kita kemampuan melaksanakan selama 3 dan apakah ataupun adalah lebih besar daripada skandal timber mine melanda, kerana keluasannya. Yang ketiga, soalan saya kepada Menteri Besar adalah manakah hutan yang di 1,470 hektar dan Taman Negara bahagian Kelantan 1,400 lebih hektar. Dan Taman Negara dilindungi ataupun digovern oleh satu enactment Taman Negara Kelantan 1938, enactment Taman Negara Pahang 1937, kalau tak silap saya enactment Taman Negara Terengganu 1939, di mana Taman Negara adalah di bawah bidang kuasa Ranger dan Duli Yang Maha Mulia Sultan negeri-negeri tersebut dan yang di Pertuan Agong, ya. Jadi saya agak mustahil Kerajaan Kelantan meluluskan Taman Negara kepada Climate Protectors. Tetapi Climate Protectors dan Eco Beat mendakwa mereka mendapat kelulusan daripada Taman Negara. Bermakna ada pengeliruan awam di sini, ada misleading, public misleading oleh Climate Protectors dan Eco Beat, ya. Yang keempat, pertanyaan saya, adakah Menteri Besar tahu bahawa Bank Negara Malaysia pada 23 Jun dalam website rasmi mereka telah menyenaraikan bahawa EcoBit dan Climate Protectors adalah dikelaskan sebagai syarikat yang beroperasi tanpa kelulusan, unauthorized dan undang yang ditananya dia beroperasi secara haram. Dari segi mengutip wang awam, ya. Dengan Bitcoin, so saya tidak akan bercakap dari segi ataupun Bitcoin, ya. Pengutipan wang awam sandarkan Kelantan seluas 1 juta ekar. Antara kerajaan negeri, Climate Protectors dan EcoBit. 1 juta ekar kepada Climate Protectors, Eco
dan climate protectors mendakwa mereka mendapat daripada tambang negara, dan kemudian kerana itu beritahu orang awam yang dipanggil sebagai eco-bit ataupun Bitcoin berasaskan eco. Ya. Yang kelima yang Menteri Besar jelaskan, ya, adakah syarikat ini, ya, sebagai contoh, ya, syarikat ini dalam cawangan dia di Kelantan di Berik 12, ya, Kota Bahari, dan alamat ofis dia di 5 Plaza Mount Kiara. Ya. Saudara-saudari boleh Google nanti Plaza dan boleh klik itu. Dia akan lihat B5 adalah tak ada orang sewa. Tak ada syarikat yang duduk di B5. Tinggal sekejap lagi di Plaza Mount Kiara dan semak dengan pengurusan Plaza Mount Kiara. Jadi selain keadaan senarai pakar-pakar mengetahui latar belakang pengalaman kejayaan, mereka maklumat-maklumat yang tidak dapat tidak benar, termasuk pejabat, dan ini menunjukkan bahawa, ya, tidak melakukan untuk yang tidak yang meyakinkan. Chief kepada Mr. Tang, saya nak tujukan soalan ini kepada Mr. Tang. EcoBit adalah berdasarkan kepada blockchain teknologi. Kalau ketulusan itu menjadi asas kepada syarikat ini dan pengurusannya, tentulah Mr. Bersifat tulus bagi pihak orang awam, bagi pihak rakyat Kelantan, bagi pihak kerajaan negeri Kelantan. Yang pertama ialah tentang REDD, ya, REDD, ya. Menteri Besar dengan bangganya mendakwa bahawa climate protectors akan melaksanakan carbon trading ini di bawah program United Nations REDD, ya, Reforestation and Degradation of apa benda lah, saya tak ingat, ya, tapi sudah boleh tengoklah. REDD kalau ikut Bangsa-Bangsa Bersatu, dia dah jadi REDD+, ya. REDD ni dah tak pakai dah. Sekarang REDD+. Semakan kami mendapati bahawa tidak ada senarai climate protectors sebagai operator kepada sistem ataupun mekanisme United Nations REDD, ya. Dan ini dikuatkan dengan kenyataan oleh Yang Berhormat Menteri NRE sendiri, sumber asli, iaitu Datuk Wan Junaidi, yang mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Kelantan adalah bercanggah ataupun melanggar ataupun bertentangan dengan mekanisme United Nations REDD, ya. Sehingga hari ini kerajaan Kelantan tak ada respons kepada kenyataan terbuka menteri ini, ya. Kenyataan ini saya kira dibuat dalam bulan Mac 2017, ya, Februari 2017, iaitu 2 minggu ataupun 3 minggu selepas kerajaan Kelantan buat kenyataan ataupun menandatangani perjanjian. Dan saya difahamkan oleh pihak kementerian bahawa mereka telah memanggil Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan untuk hadir bagi perbincangan, penjelasan dan memahami kedudukan sebenar perjanjian Kelantan dengan climate protectors sejak bulan Februari, ya. Dan saya nak pun Datuk SS Kelantan mengesahkan adakah benar maklumat ini, dan jika benar, kenapa Datuk SS Kelantan tidak hadir menemui kementerian, dan sebab-sebab kenapa kelengahan ini berlaku, ya. Baik. Soalan kedua saya kepada Mr. Tang ialah kenapa selepas kita membangkitkan isu ini semalam, beberapa maklumat dalam website EcoBit dipadamkan, ya. Termasuk tentang maklumat tentang our team, ya. Our teams oleh dalam EcoBit, ya. Yang di mana walaupun dia dah padam, saya ada simpan, ya. Hard copy saya dah biasa
sebelum ini, kalau kita nak raise satu-satu isu, kita kena simpan dulu, ya. Kalau tidak, dia akan padamkan. Dan memang betul-betul padam, ya. Dan beberapa link web Ecobit juga telah tidak boleh dilayari, ya. Jadi seakan-akan Ecobit ni dia tengah nak siap barang nak lari, ya. On the run, ya. Padahal dia telah mengutip duit orang ramai, ya. Jadi ini adalah satu sikap yang membimbangkan. Dan jika sekiranya dakwaan-dakwaan Ecobit dan climate protectors adalah sentiasa bertentangan satu sama lain dan bersalahan, bagaimana kerajaan Kelantan boleh duduk diam tak ambil apa-apa tindakan, ya? Saya hairan, ya. Dalam sebuah kerajaan yang telus, saya buat upload dalam FB saya lebih kurang jam 11 pagi semalam, ya. Office sudah buka di Kelantan. Petang tu sepatutnya sudah ada penjelasan daripada kerajaan negeri, ya. Kerana isu ini pada pendapat saya adalah isu yang besar, isu yang memerlukan respons yang segera. Pertanyaan saya yang ketiga kepada Mr. Tang ialah, lupa tak ada nota. Kita okey. Pertanyaan ketiga saya ialah tentang ICO dia, ya. Bila mana-mana company yang nak menjual digital token digital ini, mereka akan keluarkan ICO, ya, initial coin offer, ya. Initial coin offer ini dibuat dalam bulan 9 April, ya. 9 April 2017. Ya. Pada waktu itu, kalau ikut semakan RUS, Ecobit Asia belum lagi ditubuhkan, ya. Ikut rekod di sini, Ecobit Asia ditubuhkan pada 19 Mei. 19 Mei. Ya. Dia keluar ICO dulu, baru dia pergi daftar syarikat, ya. Dia masukkan dalam banner pada hari perjanjian, baru dia daftar syarikat. Jadi ini semua adalah meragukan. Saya harap Mr. Tang masih ada dalam Malaysia, tidak mengikuti jejak langkah Jolo, menghilangkan diri, ya. Dan saya berharap ini tidak akan jadi satu cerita Jolo versi Kelantan, ya. Dan versi 1MDB cara Kelantan, ya. Jadi bagaimana dia boleh buat public offering sebelum syarikat ditubuhkan? Jadi ada lagi pertanyaan-pertanyaan lain, ya. Tapi kalau tanya banyak sangat, nanti sak khabar satu muka surat pun tak muat. Dan kita tengok dulu respons kerajaan Kelantan dan respon Mr. Tang. Dan insya-Allah kita memerhatikan isu ini dengan teliti, dan sidang DUN akan datang adalah pada 11 dan 12 kalau tak silap, pada bulan Julai. Pada bulan minggu depan, ya, Julai. Jadi saya hentikan di sini dulu. Kalau ada apa-apa pertanyaan daripada saudara-saudari berkaitan dengan isu. Terima kasih. Adakah ada buat laporan SPRM lepas ini? Saya laporan SPRM ni, saya rasa pada dulu lagi tradisi saya tidak berminat nak buat laporan sendiri, ya. Kerana tugas seseorang wakil rakyat ialah membangkitkan isu itu secara profesional dan terpulang kepada mana-mana pihak yang nak buat laporan kemudian, ya. Cuma saya berminat untuk menyeru Bank Negara Malaysia jangan sekadar mengeluarkan amaran, tetapi mengambil tindakan, ya, yang proaktif terhadap semua skim-skim seperti ini, bagi mengelakkan orang awam tertipu dan mereka telah melabur, dan akhirnya kebanyakan orang Melayu sejak daripada zaman Pak Mantelo lagi telah kehilangan hangus wang mereka berpuluh bilion kerana mereka tidak dipandu dari segi investment yang betul, dan mereka cari jalan yang mudah untuk dapat kekayaan
dan pelbagai pihak mengambil kesempatan, bukan orang awam, orang Melayu saja, kerajaan-kerajaan pun kadang-kadang terpedaya, ya. Dan skim carbon trading ini, kalau silap hari bulan, kerajaan Kelantan akan sangkut, ya, tersangkut dengan satu skandal yang menggerunkan, ya. Kalau 1 juta ekar ini tak boleh dibatalkan, bermakna kita dah compromise 25 ataupun 25% bumi Kelantan, ya. Suku daripada bumi Kelantan senang-senang saja bagi macam tu. Ini lebih dahsyat daripada penjajahan Inggeris, ya. Inggris datang pun kena lawan Tok Janggut dulu, ya. Ini boleh masuk Kota Darul Naim, tanda tangan di hotel, raya pergi jual Bitcoin, dapat duit. Dan setakat yang saya dapati, at least they already collected 17 million part of this Bitcoin ceiling. 17. Yang kan carbon ni dengan carbon apa sebenarnya? Ya. Bakar balak jadi carbon tu. Setakat yang saya boleh faham, sebenarnya trading carbon ini telah dipioneer oleh kami, ya. Masa saya dalam ESCO, saya dah buat paper ini, ya, dengan pejabat hutan, ya, kerana kita nak simpan hutan kita to absorb the emission of carbon. Bukan kita tebang hutan, ya, carbon yang dikeluar oleh negara barat, mereka offsetkan dengan membayar negara-negara yang preserve the forest. So hutan absorb the emission, orang barat ada liberty keluarkan asap, keluarkan carbon, kita hisap bagi pihak mereka. So dia kena bayarlah kepada kita. Konsep tu bagus, tetapi semasa saya dulu, isu-isu tentang taman negara ni telah wujudnya. Kerajaan negeri tidak ada punca kuasa secara langsung ke atas taman negara, ya. That is the issue, ya. Jadi sebab tu kita tersangkut dan nak proceed pada waktu itu, dan saya yakin kertas saya ini telah dipakai oleh Kerajaan Kelantan pada hari ini dan claim ini adalah paper mereka, ya. Dan tetapi kita kena faham bahawa United Nations sudah ada satu frame berdasarkan Paris protokol, dan kemudian Paris protokol telah diganti dengan satu protokol yang sedang dirangka sekarang ini, dan apa yang didakwa oleh climate protectors, mereka di bawah United Nations punya mekanisme, tetapi kementerian kata tidak, ini tidak bawah United Nations, ya. Jadi climate protectors kata okey, kami hanya meniru, menggunakan mekanisme climate protectors, tetapi kita pergi kepada pihak swasta di negara Eropah. Mana-mana pihak swasta yang nak menaja hutan ini akan dapat peluang ini, dan duit itu dibahagi dua bahagian. 45% syarikat, 55% negeri. Negeri miliki hutan tu seluas macam tu, tapi dia dapat 55%. Syarikat goyang kaki bawa kertas dapat 45%. Ya. So initially look like good, ya, kecuali equation dia. Baiklah, you ambil hutan Kelantan, you pergi jual dekat negara Eropah, negara Eropah bagi wang, you bagi dua wang tu, you ambil separuh, bagi Kelantan separuh. Look nice, ya. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni, semua tu tak jalan. Dia terus keluarkan offering dalam internet. Siapa-siapa nak beli pokok, nak jaga hutan simpan di bawah 1 juta ekar ni, boleh beli EcoBit, ya. Itu masalah dia sekarang, ya. Kemudian dia jual itu tanpa kelulusan Bank Negara. Bermakna kerajaan Kelantan telah terheret ataupun membiarkan diri dia diheret. Jadi orang ramai seluruh dunia, daripada Russia, Germany, kalau kita tengok frequent question link, ya. Dan frequent question link ni, setengah orang masuk, dia dah kena delete, ya. Masukkan tentang alert Bank Negara kena delete. Dia jualkan bit tu. So duit tu disimpan oleh siapa? Who govern that money, ya? Kalau ikut ROS EcoBit, satu orang aja
owner of the EcoBit, iaitu Mr. Tang. Ya. Wakil Exco seorang pun tak ada. Ya. Anak menteri besar ke siapa tak ada dalam ni. Mr. Tang seorang. So how can you make sure this money not being manipulated? Ya. So banyak isu dia. Bit tu tak tradable. Bit tu? Tradable. Boleh dijual beli ke lepas tu? Okey, dia kegunaan bit dalam Bitcoin ialah bila kita ada satu wallet dan ada wallet tu kita masukkan bit yang kita beli tadi, kita boleh transact lah what's called cryptocurrency, ya, cryptocurrency. So of course lah, you boleh jual beli, ya, you boleh jual beli sesama orang yang nak lah dalam dunia maya ni kan. Tetapi dia subjek pula kepada dumping, kepada manipulation yang banyak, ya. So adakah kerajaan Kelantan nak negeri dia dilibatkan dalam perniagaan ini? That is the question. Kalau dia tak nak, dia kena ada condition that hutan simpan yang dia lulus cannot be used as a umpan to convince the public that this company run really prudently. Dan kalau saudara-saudari pergi kepada website EcoBit, dia ada 3 fasa, 3 phase of the business model. First phase adalah kelulusan 1 juta ekar. That is the core, ya. Core dia bermula daripada 1 juta ekar hutan simpan Kelantan. Menteri besar kena faham, Exco kena faham, state government kena faham. Jangan kata saya tak faham, saya tak tahu apa, saya tak terlibat, tak boleh. The core of EcoBit adalah business adalah 1 juta ekar hutan simpan Kelantan. Boleh buka dia punya web. Second phase adalah projek-projek green yang akan menyokong pulangan kepada pemegang Bitcoin tadi, ya, iaitu bela itik secara organik, dan dia buat pelancaran second phase ini di satu tempat di Seputih, ya, ada di situ dia dalam nanti di Seputih ada satu sanctuary dia ada satu rumah dia buat sanctuary. Ini adalah second phase punya pelancaran. Itik ada 6 ekor. Dia letak dalam katil. Seputih sini ya? Ya, Seputih Kuala Lumpur. Saya tak tahu apa dah jadi dengan itik ni 2 bulan lepas, ya. Pelancaran tu saya rasa dalam bulan April. Mungkin itik tu dah besar ke masuk pasar ke, dia tak tahulah. Kemudian nak buat ladang spirulina. Spirulina. Apa benda lah. Di Pulau Kerry di Selangor, ya. Dengan tak menamakan berapa keluasan ladang dia, berapa production dia, dan ya, belum mula lagi kot. Dalam web dia in progress, ya. Bela ikan. Dia akan bela ikan, dia akan bela kambing. Jadi saya teringatlah zaman-zaman dulu, ya, bela burung kasuari, ya, bela burung layang-layang, ya. So esok orang nak claim pasal dalam offering dia tiap-tiap 6 bulan dia akan bayar bonus dan akan di bank interest kepada coin masing-masing lah, wallet masing-masing, ya. So 6 bulan daripada sekarang, ya, daripada offering. So another 4 months, ya. Baik. Saya lupa nak sebut tadi satu perkara lagi, ialah tentang tempoh pemeriksaan oleh climate protectors tentang aset yang ada dalam hutan simpan ini, ya. Dipanggil audit, carbon audit, ya. 12 hingga 24 bulan, ya. Sekarang daripada bulan Januari sampai sekarang dah bermakna 6 bulan, ya. Tetapi semasa offering ini dia baru dalam 3 bulan dia dapat kelulusan tu, ya. Bermakna audit tu belum buat lagi. Tapi tiba-tiba dia dah buat tawaran awam. Audit hutan tu belum buat, ya. Syarikat belum daftar, audit hutan belum buat, ya. Adakah kerajaan Kelantan tak rasa was-was dengan syarikat ni, ya? Confident lagi ke tak kerajaan Kelantan ni?
Confident or confused? So kalau Kerajaan Kelantan masih confident, so saya rasa satu perkara yang menduka citakan. Lagi? Kalau tak ada, saya simpulkan kita ada dua angle dalam isu ini. Satu angle prudensi Kerajaan Kelantan dalam pemilihan syarikat ini, dan yang kedua adalah berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh membahayakan awam dari segi pelaburan ke dalam syarikat Ecobit dan Climate Protectors, yang kita letakkan accountability untuk menjawab pada awam ini kepada Mr. Tang. So ada dua segmen besar di situ lah, ya. Terima kasih. Silakan. Pas kata Datuk ni calon MB DAP, boleh komen? Calon MB DAP Negeri Kelantan, kerana dicadangkan oleh saudara Lim Kit Siang. Masa Tuk Guru Nik Aziz nak jadi Menteri Besar dulu, dia tak pernah calonkan nama dia sendiri. Dan PAS tidak pernah war-warkan Tuk Guru Nik Aziz sebagai bakal Menteri Besar. Tetapi dia telah diwar-warkan di dalam ceramah-ceramah Parti Semangat 46. Ya. Kenapa Parti Semangat 46 nominate Tuk Guru? Ya. Pada pendapat saya pada waktu itu ialah untuk memberikan clarity kepada rakyat Kelantan bahawa kerjasama PAS dan Semangat 46 pada waktu itu adalah erat, dan rakyat Kelantan ataupun kita panggil apa masa tu 46 dengan PAS ni, Angkatan Padan Ummah ni ada capable candidate to unite the people, strive towards a change. Ada satu tokoh yang boleh diterima awam, yang boleh mengangkat perjuangan untuk membawa perubahan pada waktu itu. Ya. So kalau langsung tak ada satu tokoh dinamakan, dia menimbulkan orang panggil ketidakjelasan dalam pemikiran rakyat, ya. Ketidakselarasan dalam gerakan perubahan itu. Ya. Buat sementara ni saya terimalah saya dinamakan, ya. Sementara ada orang lain yang lebih berkelayakan bagi tujuan-tujuan seperti yang saya sebutkan tadi, supaya rakyat Kelantan lebih mudah nampak siapa yang nak pimpin mereka, apa latar belakang mereka, dan supaya parti-parti dalam pakatan ni boleh bersatu tenaga. Ya. Subjek dan syarat dia ialah perkara ini diterima oleh parti-parti. Ya, kalau parti-parti dalam pakatan tak boleh nak terima, jadi tak jadilah. Ya. Kalau parti-parti dalam pakatan terima, sementara bolehlah saya terima bagi tujuan-tujuan strategik perjuangan kita, khususnya di Kelantan. Kalau ada orang lain yang lebih layak, saya akan beri pada orang itulah jadi Menteri Besar. Jadi sementara, ya. Dan cadangan ini telah dikritik hebat oleh PAS khususnya. Saya rasa teruja, ya. Iaitu PAS macam confident dia tu memang akan hilang kerajaan. Jadi kalau dia tak hilang kerajaan, apa dia nak bahas Menteri Besar orang lain? Ya? Dia kena namakan Menteri Besar dia sendiri. Who's next? Untuk PAS Kelantan. Adakah Datuk Ahmad Yaakob akan jadi Menteri Besar lagi? Sekali lagi. Dan berapa juta ekar pula dia nak luluh pada syarikat mana pula? Atau Datuk Nik Amar akan jadi Menteri Besar, atau Ustaz Nik Abduh akan jadi Menteri Besar. Kita pun nak tahu, ya. Kita pakatan pun nak tahu siapa calon Menteri Besar PAS. Pasal Kelantan adalah under PAS. PAS menguasai Kelantan sebagai sebuah kerajaan. Takkanlah dia tak boleh namakan Menteri Besar. Pada PRU yang ke-13, orang semua masih nampak Tok Guru sebagai penyambung Menteri Besar. Sekurang-kurang untuk satu tempoh, setahun, 6 bulan atau beberapa tempoh, ya.
PAS pada waktu itu tak pernah namakan Datuk Mak Yaakob sebagai Menteri Besar. Ya. Tetapi lepas pilihan raya, immediately selepas pengumuman diumumkan, ada mesyuarat sulit menamakan Datuk Mak Yaakob sebagai Menteri Besar. Ya. Jadi sekarang ni saya rasa proses itu untuk pilihan raya akan datang, kalau PAS rasa dia nak jadi kerajaan lagi, dia kena letaklah nama Menteri Besar dia. Tapi saya anggap amat terima kasih kerana PAS rasa dia dah tak nak jadi kerajaan, sebab itulah dia bahas saya boleh tak jadi Menteri Besar untuk ganti kerajaan PAS. Jadi dalam hal tu saya ucap terima kasih lah, sebagai satu compliments lah kepada saya. Bila tu Wabi Salahuddin cakap cadangan yang dibuat oleh Lim Kit Siang tu kiranya membelakangi kepimpinan parti lah. Ya. Benda ni subjektif. Siapa nak jadi Menteri Besar pun saya pun tak tahu lagi kan. Cuma dalam bola politik ni, saudara Lim Kit Siang dia agak senior, dia pass the ball ya. Bagi Kelantan tu nampak ada satu orang panggil dynamism politics ya. Adapun saudara Salahuddin, dia bercakap dari segi tata tertib kepartian. Saya tak nafikan itu, sebab tu saya dah cakap tadi, kecuali parti-parti boleh bersetuju, okeylah ya. Dan kalau ada calon yang lain dipersetujui oleh konsensus oleh parti-parti, saya pun boleh terima. Saya menerima buat sementara bagi tujuan-tujuan strategik pakatan untuk menunjukkan azam mengambil alih Kelantan bagi pentadbiran yang lebih cekap, lebih amanah, lebih moden. Itu adalah serius ya. Janganlah hilang peluang saya jadi menteri kabinet pula. Itu yang saudara Salahuddin bimbang tu. Tok, benda ni dah ada dibincangkan ke dalam kepimpinan tertinggi sendiri sebelum ini? Saya tak ada dalam kepimpinan tertinggi, jadi saya tak tahulah ya. Saya rasa semua benda ni belum dibincangkan ya. Kerana fokus kita sekarang adalah untuk mengambil alih Malaysia, termasuk calon Perdana Menteri ya. Tetapi dalam dunia politik dinamik, kita boleh speculate, kita boleh cadangkan supaya dapat feedback dan ada pergerakan yang positif. Dan macam saya pernah cadangkan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri sementara ya, itu cadangan peribadi saya saja. Kalau orang tolak pun saya tak terasa hati ya. Dan asas cadangan saya itu adalah kerana for regime change di Malaysia, kena ada satu figure yang familiar dengan rakyat Malaysia, dengan state apparatus macam hakim, macam polis, macam tentera. Kalau namakan saya terus sebagai Perdana Menteri, misal katalah, bukan saya nak jadi Perdana Menteri ya. Kalau bagi contoh orang lain, nanti orang lain marah dekat saya pula. Jadi state apparatus ini tak biasa ya. Dia tak tahu kebolehan dan latar belakang, capability. So dalam regime change biasanya familiarity figures needed ya. So saya cadangkan secara senang, secara santai Tun sebagai Perdana Menteri sementara. Tapi Tun pun tak mesti dia kata dia nak ya. Tapi tak bolehlah kerana dia tak nak saya tak boleh cadang. Dan sama dengan saya dengan Lim Kit Siang, tak tentu saya nak ya. Mungkin saya nak jadi menteri, tapi dia cadang saya menteri besar ya. Jadi tak bolehlah kita halang orang mencadangkan ya. Jangan rigid sangatlah. Dan tak mesti bila dah cadang mesti saya jadi, tak mesti juga ya. Tapi yang penting Pakatan menang di Kelantan dan menang di seluruh negara. Lepas tu siapa nak jadi kita bincang. Untuk dalam menjelang pilihan raya ini, beberapa isu-isu kritikal di peringkat Pakatan Harapan masih lagi belum diselesaikan, seperti logo dan sebagainya, berbagai lagi. Adakah Datuk yakin Pakatan Harapan boleh melawan Kelantan? Keyakinan Datuk sendiri. Bagus juga soalan tu ya. Saya beranak di Kelantan. Saya besar di Kelantan. Saya aktif di Kelantan. Dan saya melihat sendiri beberapa pergolakan dan perubahan kerajaan yang berlaku di Kelantan. Ya.
Jadi bila saya kata amanah ada peluang, Pakatan ada peluang mentadbir Kelantan, ini adalah berdasarkan kepada pengalaman denyut nadi yang telah saya lihat berlaku di Kelantan. Dan orang Kelantan ada kelebihan, iaitu mereka tidak stick kepada satu-satu parti. Mereka stick kepada parameters, ya, kepada gelombang, ya, kepada substance, principles, ya. Jadi dalam keadaan di Kelantan hari ini, saudara tanyalah survey-survey. Saya hari ini 4 bulan kan? 4 Julai. Saya difahamkan, kalau tak silap saya lah, ya, tak silap maklumat saya, 4 dari bulan Julai ini ada presentation oleh satu firma research kepada PAS Kelantan hari ini, ya. Dan saya difahamkan, bukanlah survey itu bocor, ya, saya difahamkan dalam survey itu finding dia antara lain, dalam pertandingan 3 penjuru, PAS will lose the government di Kelantan today, ya. Bukan saya kata, ya. So PAS sendiri pun dah tahu, ya. PAS sendiri dah tahu kerajaan, PAS akan hilang kerajaan. Tinggal lagi siapa yang akan menang mengambil alih kerajaan, UMNO, BN ataupun Pakatan. Of course saya yakin Pakatan ada kelebihan, kerana UMNO been locked dengan isu cost of living, GST, rasuah, segala macam, ya. Macam tokoh Kelantan Datuk Tan Sri Anwar Musa, ya. Dia tak disambung sebagai pengurusi MARA, ya. Dan isu MARA rakyat lebih tahu lebih kurang, ya. Isu berlian merah jambu rakyat tahu, ya. Jadi isu GST lagi tahu. Isu 70 item GST dibatalkan walaupun dah nak naik, rakyat tahu. Jadi no way bagi UMNO untuk improve dia punya kedudukan, ya. Menurun ada. So kerana itulah Pakatan ada peluang untuk menang di Kelantan. Adapun soalan saudara tadi mengenai dengan logo, dengan persiapan struktur Pakatan, saya rasa tengah progress secara yang baik, yang positif. Saya rasa bila Tun balik daripada London pada 6 hari bulan, mesyuarat majlis pimpinan parti Pakatan Harapan akan diadakan, dan semua isu-isu yang saudara bangkitkan itu insya-Allah akan diselesaikan. Untuk berbalik kepada isu yang tadi, YB Salahuddin pun ada cakap macam cadangan yang dibuat oleh Kiksiang tu seolah-olah mengiyakan tuduhan sebelum ni bahawa DAP menaja Parti Amanah. Salahuddin cakap macam tu. Dia cakap mana tu? Dalam kata ada dalam laporan PC dia. PC di mana? Ya, dia takut bila Lim Kit Siang cadang, orang ingat amanah ni daripada rahim DAP, ya. Tapi saya pakai songkok hari ni, saya rasa pandangan songkok saya jelah nak lawan propaganda amanah ni adalah anak kandung DAP, ya. Saya anak kandung PAS. Saya tak pernah masuk DAP, dan kalau saudara lihat ada majlis-majlis tertentu saya boleh lontarkan persoalan kepada pemimpin DAP depan-depan pemimpin DAP, ya. Kalau saya berceramah di Bangi tentang Felda, saya minta Lim Kit Siang berdiri nyatakan adakah dia akan menyokong Felda dimajukan kalau Pakatan menang, ya. Dia terus bangun yes, ya. So saya tak nampak isu ini begitu serius, dan saya adalah kelahiran PAS, dan Parti Amanah adalah anak PAS daripada rahim PAS, ya. Tak ada seorang pun pemimpin Amanah daripada DAP, ya. Hatta ni daripada DAP ke PAS, ya. Semua daripada PAS. Tetapi PAS tidak nak mengaku ini anak PAS, ya. Dia kira sebagai anak luar nikah, ya. Ya. Pasal apa PAS tak nak mengaku? Kerana future politik Malaysia, pada pendapat saya, kalau Amanah boleh survive this election dan PAS dimarginaliskan, hilang kerajaan Kelantan, kalah parlimen-parlimen, parti masa depan, parti Islam masa depan di Malaysia ialah Parti Amanah.
So Amanah is real rival for PAS. Dia competitor PAS yang paling sengit, yang paling dekat. Ya. Dan sebab itu saya awal-awal kemasukan saya dalam Amanah secara terbuka saya nyatakan saya hanya fokus di Kelantan. Ya. Kerana saya kecewa dengan performance, under delivery, out of touch dengan orang ramai dan sedikit sense of corruption yang berlaku di Kelantan memerlukan Amanah to take over peranan PAS. Ya, kita tak nak Kelantan jatuh pada UMNO Barisan Nasional. Ya. Jadi saya tak berapa bimbang tajuk itulah, ya. Saya tak berapa bimbang tajuk itu, dan mungkin saudara Salahuddin dia tengok dalam perspektif cakap-cakap sebelum ini, tetapi setakat hari ini saya lihat rakyat Kelantan dia tidak allergic dengan DAP kerana DAP tidak akan ada kerusi di Kelantan, ya. Ya. Jadi Amanah tidak dilihat sebagai anak kandung DAP di Kelantan, tetapi anak kandung PAS, ya. Anak kandung PAS. PAS ada kuliah, kita ada kuliah. PAS ada ustaz, kita ada ustaz. PAS ada pondok, kita ada pondok. PAS ada baca Quran bulan Ramadan, kita ada baca Quran. PAS Qiyamul Lail, kita Qiyamul Lail. PAS buat majlis hari raya, kita buat majlis hari raya. Jadi persepsi bahawa PAS adalah Amanah adalah anak kandung PAS lebih kuat daripada persepsi PAS adalah anak kandung DAP. Amanah anak kandung DAP. Mungkin tindakan YB Salahuddin ni agak kecewa kot sebab orang tak ada cadang nama dia ketua BNJ macam. Mungkin Datuk ni Saya rasa supaya tak ada lagi isu-isu. Saya rasa tidak macam tu. Mungkin cara soalan dikemukakan pada masa itu menyebabkan macam tu punya jawapan, ya. Tapi esok jangan keluar tentang ni saja pula, tak keluar ekor bid dengan hutan simpan Kelantan tu, ya. Okey, selamat raya. Ada kuih ya? Ha? Macam mana? Ha? Jadi kalau macam tu, ha? Yes. So must alert the public as well. Kalau tak ada minum disediakan, kita pergi minum kopi depan tu lah, ya. Saya pun segan lah, hari raya tak ada siap minum. Saya pun terlupa nak conscious dia orang. Saya belanja minum depan tu. Tak apalah, Idul Fitri. Bukan Idul Fitri dan